Kritikan sastera adalah analisis dan penilaian terhadap karya sastera untuk memahami, mentafsir dan menilai mutu serta kesannya. Ia melibatkan unsur-unsur seperti tema, gaya bahasa dan struktur serta hubungannya dengan masyarakat. Kritikan sastera perlu dilaksanakan dengan sistematik dan berlandaskan teori tertentu. Proses kritikan dimulakan dengan sanjungan untuk menonjolkan kekuatan karya, diikuti teguran untuk menunjukkan kelemahan dan saranan untuk meningkatkan mutu penulisan. Penganalisisan mendalam dilakukan terhadap unsur dalaman karya sebelum membuat penilaian keseluruhan. Kritikan sastera yang berkualiti tidak hanya berdasarkan populariti tetapi menggunakan hujah rasional dan analisis mendalam. Ia berfungsi sebagai media penghubung antara pengarang, karya dan pembaca serta membantu memperluas pemahaman dan mengembangkan pemikiran kritis dalam masyarakat. Dengan demikian, kritikan sastera memainkan peranan penting dalam memastikan kesusasteraan berkembang. Baik, objektif kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri sebuah karya kritikan sastera yang terbaik. Yang kedua ialah menganalisis fungsi-fungsi kritikan sastera secara terperinci. Dengan itu, kajian ini dirangka untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. Yang pertama adalah apakah ciri-ciri sebuah karya kritikan sastera yang terbaik? Dan yang kedua adalah apakah fungsi-fungsi utama kritikan sastera dalam konteks pengkajian dan penilaian karya kesusasteraan. Seterusnya beralih kepada metodologi kajian. Kami menggunakan 3 kaedah dalam kajian ini, iaitu yang pertama, kaedah kepustakaan. Ia melibatkan penelitian terhadap buku, jurnal, tesis dan kertas kerja berkaitan kritikan sastera. Kaedah ini bertujuan mengenal pasti definisi, konsep, teori serta ciri-ciri kritikan sastera yang berkualiti. Kaedah yang kedua adalah analisis kandungan. Kaedah ini digunakan untuk menganalisis teks teori dan karya kritikan sastera. Ia membantu mengklasifikasikan ciri-ciri kritikan sastera dan digunakan untuk menguraikan fungsi kritikan sastera berdasarkan pandangan sarjana. Kaedah yang ketiga adalah kaedah dokumentasi. Kaedah ini digunakan untuk merekod dan menyusun data kajian secara sistematik. Ia merangkumi nota, petikan penting dan maklumat bibliografi. Ia memastikan ketepatan, kesahihan dan kelancaran proses analisis. Bagi analisis dan perbincangan iaitu ciri-ciri sebuah karya kritikan sastera yang terbaik di mana poin yang pertama iaitu jambatan antara teks dan juga pembaca. Kritikan sastera berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan teks dengan pembaca. Melalui kritikan pembaca, dibimbing untuk memahami makna tersurat dan juga tersirat, struktur karya serta konteks sosial dan juga budaya yang melestarikan penghasilannya. Hal ini membantu juga pembaca menghayati karya dengan lebih mendalam dan tidak menilainya secara luaran dan juga semata-mata. Selain itu, kritikan sastera yang berwibawa turut membentuk pembaca yang lebih peka, analitik dan juga kritis. Ia juga merangsang perbincangan intelektual yang sihat serta memperkukuh wacana sastera berlandaskan ilmu. Kesimpulannya, kritikan sastera bukan sahaja meningkatkan kefahaman pembaca terhadap karya, malah memartabatkan kesusasteraan Melayu sebagai bidang ilmu yang matang dan juga relevan sepanjang zaman. Seterusnya iaitu kepentingan mengintegrasikan ciri-ciri kritikan sastera terletak pada keupayaannya untuk meningkatkan kefahaman pembaca terhadap karya sastera. Kritikan yang baik membimbing pembaca meneliti mesej, struktur serta konteks sosial dan juga budaya yang melestarikan teks. Hal ini bukan sahaja membantu pembaca menghayati karya dengan lebih mendalam, malah membentuk pemikiran yang analitik dan juga kritis. Pada masa yang sama, kritikan sastera turut merangsang perbincangan intelektual dan juga memperkukuh wacana sastera yang berlandaskan ilmu sekaligus memastikan kesusasteraan Melayu terus berkembang secara matang dan juga relevan. Okey. Seterusnya, ciri-ciri kritikan sastera yang terbaik adalah relevan mengikut konteks zaman dan masyarakat. Di mana kritikan yang diberikan ini hendaklah membantu pembaca dalam memahami makna dan juga konteks yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan kritikan yang dihasilkan juga hendaklah bersesuaian dengan masyarakat itu sendiri, di mana ia bersesuaian dengan latar agama,
struktur sosial dan juga budaya masyarakat. Dan seterusnya, pengkritik juga hendaklah mengkritik berasaskan kesesuaian mengikut garis masa. Seterusnya kita lihat kepada fungsi-fungsi kritikan sastra. Yang pertama, fungsi-fungsi kritikan sastra ini adalah bertujuan untuk mengembangkan ilmu kesusastraan. Teori-teori yang diketengahkan juga mampu untuk mengembangkan ilmu kesusastraan dalam kalangan pengkarya dan juga pengkritik. Contohnya, penggunaan teknik-teknik kritikan sastra seperti kritikan judicial atau juga dikenali sebagai kritikan kehakiman yang menekankan kepada kritikan berkaitan dengan ilmiah dan juga estetika, dan yang akhir sekali adalah kritikan sosial terhadap masyarakat. Pengkritik juga boleh menggunakan teknik kritikan lain seperti kritikan pragmatik yang mengutamakan kepada kesan terhadap pembaca dan juga matlamat karya yang dihasilkan. Isi yang seterusnya, iaitu isi yang kedua, merupakan menilai dan menghargai karya sastra. Menilai dan menghargai karya sastra merupakan satu proses yang sangat penting kerana ia bukan sekadar melibatkan pembacaan jalan cerita semata-mata. Sebaliknya, penilaian karya sastra menuntut pembaca untuk melakukan pemerhatian secara kritikal terhadap pelbagai aspek seperti struktur karya, gaya bahasa, tema, watak serta konteks sejarah dan budaya yang melatari penghasilan karya tersebut. Melalui proses ini, pembaca atau pengkaji sastra dapat mengesan keunikan dan keaslian sesebuah karya, di samping menilai sejauh mana keberkesanan pengarang dalam menyampaikan idea dan mesej yang ingin diketengahkan. Sebagai contoh, melalui analisis pemilihan kata, penggunaan simbolisme dan teknik penceritaan yang digunakan seseorang pembaca dapat menilai tahap kemahiran sastrawan dalam mencetuskan emosi, menggambarkan konflik, serta membina watak yang kompleks dan berkesan. Hal ini menunjukkan bahawa penilaian karya sastra membantu pembaca memahami karya dengan lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, penghargaan terhadap karya sastra pula merangkumi pengiktirafan terhadap nilai estetika dan intelektual yang terkandung dalam karya tersebut. Menghargai karya sastra bukan hanya tertumpu kepada isi kandungan, malah ia juga kepada cara karya itu dihasilkan seperti ritma dalam puisi, penggunaan gaya bahasa, unsur ironi dan teknik naratif lain yang dapat memperkayakan pengalaman pembaca. Proses penghargaan ini mendorong pembaca untuk melihat karya sastra sebagai medium yang menyimpan warisan budaya, sejarah serta pemikiran manusia berentas zaman. Menurut Arianti dan Zaidah pada tahun 2019, menilai karya sastra dapat membantu individu mengembangkan keupayaan berfikir secara kritis, kreatif dan reflektif. Hal ini dikatakan demikian kerana proses penilaian menuntut pembaca membuat pertimbangan terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya serta memberikan interpretasi yang wajar berdasarkan bukti teks. Di samping itu, penghargaan terhadap karya sastra turut membuka peluang kepada pembaca untuk mengaitkan pengalaman peribadi dengan dunia imaginatif yang dibina oleh pengarang, sekaligus memperkayakan pengalaman estetik dan intelektual pembaca. Pada kali ini, saya ingin membincangkan pada isi yang seterusnya, iaitu meningkatkan kualiti penulisan karya sastra. Meningkatkan kualiti penulisan karya sastra merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam bidang kritikan sastra. Hal ini kerana kritikan dapat berfungsi sebagai media penilaian dan memberi maklum balas yang membina kepada pengarang. Melalui kritikan, kekuatan dan kelemahan sesebuah karya dapat dikenal pasti secara objektif dan berlandaskan analisis yang sistematik. Perkara ini membolehkan pengarang memahami aspek penulisan yang berjaya diketengahkan serta aspek yang perlu dibaiki sama ada dari segi penggunaan bahasa, plot penceritaan, pengolahan tema, pembinaan watak maupun nilai estetika secara keseluruhan. Selain itu, pengarang juga berpeluang menerima maklum balas daripada pekritik yang dapat membantu mereka memperbaiki dan memantapkan hasil penulisan. Teguran dan analisis yang dikemukakan membantu pengarang menyedari kesilapan atau kekurangan dalam pengolahan idea, penggunaan bahasa yang kurang berkesan atau teknik penceritaan yang lemah. Menurut Hashim Awang pada tahun 1997,
Kritikan yang berlandaskan teori dan kaedah yang jelas mampu membimbing pengarah ke arah penghasilan karya yang lebih berkualiti dan bermutu tinggi. Dengan memahami perkara ini, pengarang dapat menghasilkan karya yang lebih matang, tersusun dan disampaikan secara yang berkesan. Di samping itu, kritikan juga telah membantu pengarang dalam memahami pelbagai tafsiran dan perspektif pembaca. Perkara ini penting kerana karya sastra boleh ditafsirkan secara berbeza oleh pembaca daripada latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh, seorang pengarang telah menulis cerpen tentang persahabatan daripada perspektifnya sendiri. Akan tetapi, pengkritik mungkin menekankan bahawa pembaca dari latar belakang yang berlainan boleh menafsirkan watak atau konflik dengan cara yang berbeza. Dengan pendedahan ini, pengarang menjadi lebih terbuka terhadap pelbagai sudut pandang dan dapat memperhalusi menyampaikan mesej, pengolahan bahasa dan plot ceritanya. Oleh itu, kritikan sastra telah memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti penulisan karya secara menyeluruh dan berterusan. Ia bukan sahaja dapat membantu pengarang dalam memperbaiki karya sastra, malah telah menyumbang kepada penghasilan karya yang lebih matang, kreatif dan berkesan dalam menyampaikan maksud kepada pembaca. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, kajian ini berjaya mengenal pasti ciri-ciri dan fungsi kritikan sastra sebagai satu disiplin ilmu yang berlandaskan teori dan pendekatan ilmiah. Kritikan sastra berperanan menghubungkan teks dengan pembaca, mengembangkan wacana kesusastraan serta meningkatkan kualiti karya pengarang. Kesimpulannya, kritikan sastra penting dalam pemantapan dan pemerkasaan kesusastraan Melayu secara berterusan.